Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena keluhan kaum Melayu di Malaysia di mana masjid di sana dipenuhi dengan orang-orang Bangladesh. Takib, TikToker Malaysia pun angkat bicara. Namun penjelasannya menjadi menggambarkan pemikiran kaum-kaum Melayu yang dimana sangat membeda-bedakan golongan atau kaum tertentu. Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal atau lagi awal lagi bagus. Kemudian, geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi, kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Melainkan masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk khadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Tapi selagi mana pintu masjid dan surau terbuka, selagi itulah orang akan datang masuk dan kita tak boleh halau dan kita tak boleh nak kata apa. To request, please, jangan pergi masjid, jangan pergi surau. Sampai hari ini TikTok dah penuh lah tentang Bangla ini. Orang Indonesia pun banyak yang berkomentar atas perilaku takib tersebut. Seperti, bebas siapapun boleh berbuka puasa di masjid, tak ada larangan. Contoh di Yogyakarta masjid itu satu hari datang ribuan. Kalau saya belum pernah buka puasa di masjid bagi peluang yang membutuhkan. Bolehlah seagama MAH, semua muslim brother. Aku saja berbuka puasa di Jakarta Indonesia sebulan penuh. Berbagai macam bangsa ada setiap harinya. No problem. Salam. Keluarga muslim sedunia. Hal ini pun dibalas oleh Jasimuddin asal Bangladesh yang ada di Malaysia. Dia sangat menyayangkan pemikiran kaum Melayu tersebut. Saya respect orang Malaysia. Janganlah cakap macam ini bang. Geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Assalamualaikum bang. Saya orang Bangladesh. Abang, bukan saya lawan dengan awak. Awas, Malaysia punya lokal. Saya foreigner. Tapi awak tahu, ini dalam dunia punya semua orang foreigner juga. Bukan semua orang lokal. Tak boleh hidup lama-lama. Semua orang mati juga. You Muslim, saya pun orang Muslim. Bukan saya sendiri masuk dekat Malaysia. Kamu orang panggil, lepas tu kita orang masuk. Kalau orang Muslim tak boleh masuk masjid surau, tak boleh buka puasa. Orang Bangladesh saja. Okey, awak mesti mau tulis dekat masjid depan. Orang Bangladesh tak boleh masuk. Dekat masjid surau, tak boleh buka puasa. Saya tahu itu saja. Dalam dunia, mana-mana tempat pergi, semua orang boleh masuk dalam masjid, boleh buka puasa sekali. Saya tahu Islam apa macam tahu. Islam adik-beradik. Semua orang Bangladesh kah, orang Myanmar kah, orang Nepal kah, orang India kah, orang Pakistan kah, orang Malaysia kah, Europe, mana-mana pergi, mana-mana tempat pun semua sama juga. Tapi awak cakap mungkin salah juga bang. Tapi saya respect orang Malaysia. Janganlah cakap macam ini bang. Orang Muslim, dia orang punya fikiran tak ada macam ini bang. Awak memang salah bang. Padahal, Bangladesh ini juga saudara muslim. Kenapa harus dibeda-bedakan? Bahkan di negeri 9 warga Bangladesh mengumpulkan dana untuk makanan berbuka puasa. Warga asing di flat Taman Semarak mengumpul dana mereka sendiri dalam menyediakan juadah berbuka puasa untuk dijamu kepada jemaah yang dibuat setiap hari Ahad. Menariknya, mereka memasak secara bergotong royong dan menjamu kira-kira 400 hingga 500 orang termasuk warga tempatan di Masjid Al-Azim Taman Semarak. Pengerusi masjid Muhammad Fakhruddin Abdul Rahman berkata,
Majlis Iftar Perdana ini bukan kali pertama, malah sudah masuk tahun kedua pihak masjid beri kebenaran kepada komuniti warga asing. Tambahnya, masjid menjadi tempat perkumpulan warga asing beragama Islam yang majoritinya daripada Bangladesh untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan. Selain itu, isu kebersihan turut ditekankan oleh pihak masjid sebelum mereka membenarkan program ini dijalankan kerana ramai yang skeptikal bahawa warga Bangladesh sudah sinonim dengan kekotoran. Walau bagaimanapun, ada juga yang mengatakan bahawa pihak masjid terlalu memberi muka kepada komuniti ini. Tidak terlepas ada yang meninggalkan komen bahawa warga Bangladesh akan mula naik kepala dan menyamakan mereka dengan warga Rohingya. Padahal, kalau hendak diikutkan, tidak perlu pun memandang hina kepada mereka kerana kerja di Malaysia. Mereka bekerja secara halal dan menyumbang kepada ekonomi tempatan. Selagi mereka hidup dengan baik di negara ini tanpa ada masalah, apa salahnya untuk kita raikan? Boleh juga kita merasa juadah mereka sediakan. Perkara sama juga berlaku di Australia di mana rakyat kita mempunyai komuniti yang agak besar di sana. Ada yang melanjutkan pengajian, ada yang mencari rezeki. Mereka mempunyai komuniti mereka sendiri untuk sama-sama membantu bagi kelangsungan hidup, termasuklah urusan dalam agama. Mudah untuk mereka berbuka puasa bersama-sama dan solat berjemaah. Jadi tidak hairanlah mereka mempunyai komuniti mereka sendiri. Dan tidak perlu untuk kita menghukum warga Bangladesh yang berbuka puasa di masjid kita secara aman. Sepatutnya kita lebih memahami dan meraihkan mereka sebagai umat Islam yang... Entahlah, kaum Melayu di Malaysia ini cuma ingin memanfaatkan tenaga yang dibayar murah tersebut dan memandang sebelah mata yang bukan satu suku mereka.